Guys, korang tahu tak apa benda ni? Kat dalam bag ni sebenarnya ada satu benda yang korang sebagai content creator perlukan, iaitu lighting. So, korang tengok dekat sini, dekat dalam bag ni kita ada dua lighting macam ni. Dan saya sangat recommend korang yang baru nak berjinak-jinak nak buat konten, beli lighting yang macam ni sebab dia portable, senang nak bawa ke mana-mana. Okey, korang tengok ni guys, dekat dalam bag tu ada dua lighting macam ni yang mana dia boleh letak atas table macam tu je, memang table top, dan ada satu set untuk korang nak letak korang punya smartphone. So lengkap guys untuk korang buat konten, dan yang paling penting, lighting ni korang boleh pakai power bank je. So senang korang nak bawa ke mana-mana. Kalau korang nak bawa pergi kedai makan untuk nak review makanan pun cantik. Korang tengok kita just masukkan kita punya power bank dan kita onkan saja dia punya switch. Tu korang tengok, terang babe. Dan dia juga ada dia punya controller dekat sini untuk nak malapkan dia punya lighting. Okay, so kita cucuk satu lagi dan kita onkan lampu dia. Okay, nampak tak guys? Nice gila dia punya lampu dia. Dan ada satu stand untuk korang letak korang punya smartphone. Dan dekat sini korang boleh letak smartphone tak diganggu dengan lighting-lighting yang ada ni. So guys, benda ni murah gila. Untuk korang yang baru nak start, memang sangat-sangat berbaloi. Lampu dia terang. Okay, kita tengok kita buka full power untuk lampu dia ni, kiri dan kanan. Memang menyucuk mata babe, terang gila. So dengan kecerahan ni, korang pergi set up dekat mana-mana pun korang tak perlu risau walaupun kat tempat tu tak ada lampu langsung. So guys, korang check out dekat bag kuning di bawah.